Seterusnya, kita mulakan dengan pencerita pertama, Nurdini Nazirah binti Muhammad Tabrani untuk berkongsi contoh kisah beliau. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah iaitu bertajuk Jejak Sunnah di Jalan Kehidupan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang lelaki moden bernama Amir yang hidupnya kosong dan penuh ujian sehingga dia mula menelusuri kehidupan dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perkara kecil, dan dari situ hidupnya berubah sepenuhnya. Kadang-kadang kita rasa kita ada segalanya, tapi dalam hati kosong. Itulah Amir, seorang lelaki muda, kerja elok, gaji besar, kereta pun boleh tahan. Tapi bila malam datang, bila dunia mula sunyi, hati ni terasa sepi. Dia tak tahu kenapa. Dia tak tahu apa yang hilang. Setiap pagi, Amir bangun awal. Tapi bukan untuk solat subuh, untuk kejar masa, kejar kerja. Kadang-kadang, dia lalu depan masjid. Dia tengok orang keluar lepas subuh. Muka mereka tenang, senyum, bercakap perlahan. Dalam hati Amir terdetik. Kenapa aku tak rasa tenang macam tu? Tapi lepas tu dia cepat dalam fikiran tu. Dia pun berfikir macam, alah, orang tua je semua tu. Hidup aku baru nak mula. Banyak lagi nak capai. Tapi dia tak sedar. Dalam kejar dunia, dia makin jauh dengan diri sendiri. Malam tu, Amir balik lewat. Hujan turun renyai-renyai. Jalan sunyi, radio dalam kereta pun ditutup. Di lampu merah, dia ternampak seorang pakcik tua. Basah kuyup, tengah tolak motor rosak. Amir buka cermin tingkap. Pakcik, nak saya tolong? Pakcik tersenyum. Alhamdulillah nak, kalau sudi. Amir pun keluar. Tolong tolak motor sampai ke tepi jalan. Tangan basah, baju kotor. Tapi dia rasa lain. Pakcik tu pandang Amir dan ucap, terima kasih nak. Rasulullah SAW pernah pesan, siapa yang bantu orang dalam kesusahan, Allah akan bantu dia waktu dia susah. Amir pun senyum. Tapi dalam hati, dia rasa macam ada sesuatu yang menyentuh jiwanya. Kata-kata itu, Rasulullah pernah pesan. Dah lama dia tak dengar nama tu disebut dengan rasa kasih. Malam tu, bila dia baring atas katil, entah kenapa, mata tak boleh lelap. Kata-kata pakcik tadi terngiang-ngiang dalam kepala otaknya. Rasulullah SAW pernah pesan. Dia pun buka telefon, cari amalan sunnah Nabi sebelum tidur. Muncul satu senarai panjang, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berselawat dan tidur menyiring ke kanan. Malam tu, Amir cuba buat. Mula-mula kekok. Tapi bila dia tutup mata, entah kenapa, dada terasa lapang.
Untuk pertama kalinya, dia rasa tenang. Tenang yang tak pernah rasa sebelum ni. Keesokan paginya, dia bangun awal dan tanpa disedar, dia duduk di tepi katil, termenung. Kalau Nabi bangun setiap pagi untuk sujud pada Tuhannya, kenapa aku tak boleh cuba? Hari itu, Amir mula dengan satu langkah kecil. Dia bersujud walaupun masih teragak-agak, walaupun masih belum faham semuanya, tapi dari situlah segalanya bermula. Hari-hari berlalu. Amir mula rasa tenang bila dia amalkan benda kecil. Antaranya doa sebelum tidur, selawat, bangun subuh. Tapi manusia kan, bila mula rasa tenang, dia nak lebih. Amir mula tertanya-tanya, macam mana agaknya Rasulullah hidup setiap hari? Satu pagi, dia keluar ke pasar, tempat yang dia jarang pergi sebab biasa beli online je. Di situ, dia ternampak seorang lelaki tua, berjubah putih, berjanggut, muka bersih dan tenang. Orang panggil dia Ustaz Rahim, seorang peniaga madu. Amir cuma niat nak beli sebotol madu je. Tapi entah kenapa, bila Ustaz Rahim senyum dan ucap, Bismillah, semoga madu ni jadi ubat, bukan sekadar manisan. Amir rasa seolah-olah disapa dengan doa. Itu bukan sekadar jual beli. Itu kasih sayang dalam akhlak. Amir pun duduk berbual. Dari madu, berbual pasal kesihatan. Dari kesihatan, berbual pasal kehidupan. Dan Ustaz Rahim cakap satu benda yang Amir takkan lupa. Kita ni Amir, semua sibuk nak cari ubat untuk badan je. Tapi lupa ubat untuk hati. Nabi SAW ajar ubat hati bukan dengan ubat farmasi, tapi dengan amalan. Amir tanya, amalan macam mana Ustaz? Ustaz Rahim pun senyum. Senyum itu sedekah. Makan guna tangan kanan itu sunnah. Sapu kepala anak yatim itu rahmat. Tidur awal, bangun awal, itu gaya hidup Nabi. Kalau kita ikut sikit-sikit, hidup kita akan berubah sikit-sikit. Sampai akhirnya, hati jadi lembut, bukan keras. Malam itu, Amir balik rumah dengan hati yang ringan. Dia pandang madu yang dia beli tadi dan teringat kata Ustaz tu, ubat hati ialah amalan. Malam tu, dia cuba buat satu lagi perkara baru. Dan dia tulis nota kecil, esok cuba senyum pada orang. Dia pun mula baca selawat 10 kali sebelum tidur. Esoknya, di pejabat, Amir datang awal. Dia bagi salam kepada pengawal, kepada kerani, kepada rakan sekerja. Sesuatu yang dulu dia tak pernah buat. Ramai terkejut. Ada yang pelik. Tapi dia teruskan. Bila makan tengah hari, dia duduk bersama staf bawahan. Makan dalam satu dulang kecil. Salah seorang staf tu berseloroh. Bos, tak geli ke makan sama ni? Dia tunjuk pada staf-staf bawahan tu. Amir pun senyum. Tak, Rasulullah makan berjemaah. Dan baginda kata, makanan yang dikongsi lebih berkat.
Semua orang senyum. Tapi yang lebih penting, Amir rasa bahagia. Hari demi hari, Amir mula menghidupkan sunnah-sunnah kecil. Dia mula potong kuku hari Jumaat, dia mula guna siwak, dia jaga wuduk walaupun bukan waktu solat. Orang sekeliling nampak perubahan tu. Ada yang kagum, ada yang sinis, ada yang pernah cakap, Amir dah jadi ustaz ke? Dia cuma balas dengan senyum. Dalam hati dia kata, aku bukan ustaz. Aku cuma nak jadi hamba yang lebih baik je. Tapi, kehidupan tak selalu tenang. Setiap kali seseorang nak berubah, ujian pasti datang. Suatu hari, Amir ditimpa musibah besar. Syarikat tempat dia kerja terlibat dalam penyelewengan kewangan. Nama Amir turut diseret. Padahal dia tak bersalah. Orang yang dulu memuji dia mula menjauh. Amir duduk sendirian di masjid pada waktu maghrib. Pandang ke lantai masjid yang sejuk dan bisik perlahan. Ya Allah, kenapa aku diuji bila aku cuba ikut sunnahmu? Seorang lelaki tua tiba-tiba datang duduk di sebelahnya. Rupanya Ustaz Rahim. Ustaz senyum dan cakap perlahan, Amir, Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai Allah pun diuji lebih hebat daripada kita. Kalau kamu diuji kerana ingin ikut sunnahnya, itu tandanya Allah sedang pandang kamu. Air mata Amir menitis. Dia tunduk, dia mula faham. Sunnah bukan sekadar pakaian atau gaya hidup. Sunnah adalah cara untuk mendekatkan diri pada Allah dengan sabar, dengan redha, dengan rasa kasih. Malam itu, Amir bersujud lama. Untuk pertama kalinya, dia tak minta supaya ujian itu hilang. Dia cuma minta supaya hatinya kuat macam hati Nabi yang sabar dan lembut. Hari demi hari, Amir terus melangkah dalam hidupnya dengan satu niat, untuk mencontohi Rasulullah walaupun dalam perkara kecil. Dia mula sedar, rupanya sunnah bukan hanya di masjid, tapi adalah setiap langkah hidup kita. Di rumah, Amir mula jadi suami dan ayah yang berbeza. Kalau dulu, dia sibuk dengan telefon, sibuk dengan kerja. Sekarang, bila anak panggil, dia letak telefon dan jawab dengan senyum. Dia teringat satu hadis, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Nabi, walaupun pemimpin besar, masih bantu isteri di rumah, tampal kasut sendiri dan makan bersama keluarga. Amir cuba ikut, bantu isteri di dapur, suap anak makan, sapu kepala mereka sebelum tidur. Anak-anak pun pelik, isteri pun terkejut. Tapi setiap kali Amir buat, dia rasa sesuatu, rasa dekat dengan baginda. Suatu petang, Amir duduk di beranda, tengok matahari jatuh. Anak kecilnya datang dan bertanya, Ayah, kenapa ayah selalu senyum sekarang? Amir ketawa kecil. Sebab ayah cuba jadi macam Nabi Muhammad. Nabi suka senyum.
Anak tu pun senyum balik dan kata, kalau macam tu, saya pun nak senyum selalu. Amir terdiam. Dalam hatinya, dia terfikir, rupanya satu senyum kecil itu boleh jadi dakwah yang besar. Di tempat kerja pula, Amir mula bawa nilai Islam yang sebenar. Dia tak lagi menipu laporan, dia tak ambil jalan mudah. Bila mesyuarat panas, dia tenangkan orang dengan zikir dalam hati. Bila ada pekerja buat silap, dia tak marah, dia nasihat dengan lembut. Ada yang tanya, macam mana kau boleh sabar, Amir? Amir jawab perlahan. Nabi pernah kata, orang kuat bukan yang menang bila bergaduh, tapi yang mampu kawal marahnya. Kata-kata tu melekat. Orang sekeliling mula perasan. Mula ada yang ikut, mula ada yang berubah. Amir sedar, rupanya bila kita ikut sunnah dengan ikhlas, orang lain akan rasa tampiasnya. Sunnah bukan untuk tunjuk baik. Sunnah untuk menebar kasih. Nabi tak pernah bising tentang pakaian orang lain. Tapi baginda sentiasa lembut, berakhlak dan menyentuh hati orang dengan kasih. Amir cuba ikut itu. Dia tak sibuk menilai orang, tapi sibuk memperbaiki diri. Tapi semakin dia berubah, semakin dia diuji. Pernah satu malam tu, isterinya jatuh sakit. Anak-anak demam serentak. Wang simpanan pun dah hampir habis. Dia duduk di ruang tamu. Lampu malap, tangan di muka, air mata jatuh. Dia teringat saat Nabi diuji kehilangan isterinya, anak dan sahabat. Tapi baginda tetap senyum, tetap sabar. Amir bisik perlahan, Ya Allah, kuatkan aku untuk menelusuri jalan kekasih-Mu. Dia pun ambil wuduk. Dan malam tu, dia solat tahajud buat kali pertama dalam hidupnya. Sunyi, hanya dia dan Allah. Maksudnya, dalam sujudnya, dia tak minta kaya, tak minta senang. Dia cuma minta, Ya Allah, jadikan aku hamba yang kau redai, walaupun hidupku penuh dengan kekurangan. Subuh itu, Amir bangun dengan hati yang ringan. Anak-anaknya sihat, isterinya nampak ceria. Dia senyum dan dalam hati dia tahu Allah mendengar setiap sujud yang datang dari hati yang benar-benar ikhlas. Dari hari ke hari, Amir teruskan amalan-amalan kecil tu. Setiap kali dia keluar rumah, dia baca doa. Setiap kali dia makan, dia ucap bismillah. Setiap kali dia letih, dia selawat. Orang mungkin nampak kecil, tapi pada Amir, itu adalah caranya berjalan di atas jejak Rasulullah SAW. Dan sesuatu mula berubah. Bukan hanya hidup Amir, tapi hati orang di sekelilingnya juga. Kawan-kawan di tempat kerja mula solat bersama. Isteri mula pakai tudung dengan lebih sempurna. Anak-anak mula belajar doa tidur. Amir tak pernah paksa mereka. Dia cuma tunjuk dengan perbuatan. Sebab dia tahu sunnah yang hidup bukan di lidah,
tapi di akhlak. Hidup Amir nampak tenang, tapi langit yang tenang kadang datang hujan. Suatu pagi, tempat kerja Amir ditutup. Syarikat gulung tikar. Maaf Encik Amir, kita dah tak mampu teruskan operasi. Sekelip mata sahaja, Amir hilang sumber pendapatan. Anak-anak masih kecil, isteri pula suri rumah. Tapi Amir tak mengeluh. Dia hanya tersenyum kecil dan berkata, mungkin ini Allah nak uji, bukan nak hukum. Dia teringat satu hadis. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin, kerana segala urusannya adalah baik. Maka Amir terus bersabar. Dia kerja apa sahaja. Sapu halaman masjid, tolong jiran angkat barang, baiki basikal budak kampung. Tapi tiap malam, dia solat tahajud, air mata menitis, suara perlahan. Ya Allah, aku redha diuji. Tapi jangan kau jauhkan aku dari jalan Rasulullah. Isterinya Salmah kadang menangis tengok Amir tidur di lantai kerana penat. Tapi Amir cuma senyum. Jangan sedih Salmah, Nabi pun diuji jauh lebih berat. Hari demi hari, rezeki datang perlahan. Orang kampung mula menghormatinya. Ada yang beri upah, ada yang hulu sedekah. Tapi Amir tak pernah meminta. Dia belajar, rezeki bukan hanya wang. Rezeki juga ketenangan, kasih keluarga dan keberkatan hidup. Dan bila masjid perlukan imam sementara, Amir dipilih. Dia azan dengan suara tenang, seolah-olah memanggil manusia kepada harapan. Ujian pertama ditempuh dengan sabar dan senyum. Kerana dalam setiap kesempitan, dia nampak kasih Allah. Waktu itu, Amir baru mula nampak cahaya dalam hidupnya. Rezekinya perlahan-lahan stabil. Dia mula kerja dengan sebuah syarikat pembinaan kecil di Pekan. Bukan kerja besar, tapi cukup untuk menampung keluarga dengan sederhana. Dia gembira sebab boleh teruskan hidup tanpa meminta-minta. Setiap kali dapat gaji, dia akan sujud syukur dan selalu berpesan pada anak-anak, rezeki halal itu manis walau sedikit. Tapi, seperti biasa, bila manusia mula senang sedikit, Allah datangkan ujian. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menilai keikhlasan. Suatu hari, majikannya Encik Razak panggil Amir ke pejabat. Amir, saya tahu kamu orang jujur. Tapi sekarang, saya perlukan pertolongan. Amir pun duduk. Kita nak siapkan laporan projek untuk tender baru ni, kata Encik Razak sambil meletakkan fail di meja. Cuma ada sedikit masalah. Kita guna bahan murah, tapi dalam laporan, kita kena tulis bahan mahal. Kalau tak, projek ni tak lepas. Amir terdiam. Dada terasa bergetar. Encik Razak, katanya perlahan. Itu dah kira menipu kan? Alah Amir, dunia ni semua orang buat macam tu. Lagipun, kalau projek ni lulus, semua orang dapat bonus, termasuk kau. Amir tunduk fikir lama. Dalam hatinya, bisikan datang. Bukankah rezeki halal lebih utama?
Tapi kalau tolak, nanti hilang kerja. Dia teringat satu sabda Rasulullah SAW, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Dan dia tahu saat itu Allah sedang menilai dirinya. Malam itu, Amir tak dapat tidur. Dia duduk di tepi katil, pandang isteri yang lena. Kalau aku jujur, mungkin aku hilang kerja. Tapi kalau aku bohong, aku hilang berkat. Dia bangun, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Dalam sujudnya dia menangis perlahan. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk pilih kebenaran walaupun menyakitkan. Keesokan paginya, Amir masuk pejabat dengan hati tenang. Dia serahkan semula fail kepada Encik Razak. Saya minta maaf bos, saya tak boleh tanda tangan laporan ni. Saya takut rezeki saya tak halal. Encik Razak pandang tajam. Kau tahu tak, kalau kau tolak ni, kita boleh rugi besar. Amir tunduk. Saya tahu, tapi saya lebih takut rugi di akhirat. Sunyi seketika. Akhirnya, Encik Razak ketak bibir dan berkata, kalau macam tu, kau berhenti je lah. Amir senyum kecil. Baik bos, terima kasih untuk peluang ni. Dia keluar dengan langkah berat, tapi hati lapang. Dalam perjalanan pulang, dia rasa sedih, tapi juga tenang. Mungkin aku hilang kerja, tapi aku tak hilang maruah. Beberapa minggu kemudian, ada kontraktor lain yang dengar cerita tentang kejujurannya. Amir, kami perlukan orang macam kau. Jujur, amanah, dia kerja lambat sikit pun tak apa. Amir senyum dan bersyukur. Dia tahu Allah takkan biarkan orang yang memilih kebenaran. Rezeki halal mungkin lambat, tapi pasti datang dengan berkat. Malam itu, Amir duduk di serambi rumah sambil minum teh panas. Angin malam bertiup lembut. Dia teringat zaman Nabi Muhammad SAW berniaga di pasar. Bagaimana baginda jujur walau ramai orang menipu. Amir senyum dan berbisik perlahan. Ya Rasulullah, aku cuba ikut langkahmu walau sedikit. Susah tapi tenang. Rupanya inilah manisnya amanah. Tapi ujian tak berhenti di situ. Bila Allah sayang, dia uji bukan sekadar dengan miskin, tapi juga dengan manusia. Ada orang kampung iri hati. Katanya, Amir pura-pura baik guna agama untuk dapat simpati. Tengoklah, belagak alim konon. Acah macam ustaz, tapi perangai sebenar belum tentu baik. Kata-kata itu tersebar. Amir tak marah, tapi hatinya pedih. Dia tahu dia tak bersalah, tapi fitnah lebih tajam daripada pedang. Isterinya menangis. Abang, tak adil mereka cakap macam tu. Amir pegang tangan isterinya dan dengan lembut dia jawab, Salma, kalau orang fitnah Rasulullah pun, apalah sangat kalau abang difitnah. Yang penting, Allah tahu hati kita. Tapi malam tu, Amir menangis juga. Dia sujud lama, air mata membasahi sejadah.
Ya Allah, kuatkan hati aku untuk sabar seperti Rasulmu sabar. Beberapa hari kemudian, anak Ami terjatuh di sekolah, patah tangan. Orang mula berkata, itulah mungkin balasan Tuhan. Ami hanya tunduk. Dia tak balas satu pun tuduhan. Dia hanya balas dengan senyum dan doa. Dan kerana kesabarannya, akhirnya kebenaran muncul sendiri. Orang yang memfitnahnya ditimpa musibah dan dia datang meminta maaf. Ami genggam tangan lelaki itu. Saya dah lama maafkan. Nabi ajar, jangan simpan dendam. Dendam gelapkan hati. Malam itu, Ami duduk di beranda rumah. Angin sejuk bertiup. Bulan penuh di langit. Dalam diam, dia rasa, ya mungkin beginilah sedikit rasa sabar Rasulullah ketika dicaci. Dan dia bersyukur sebab walau kecil ujiannya, Allah beri dia kekuatan untuk meneladani sunnah yang agung itu. Hidup ni sadari-sadari bukan jalan yang lurus dan datar. Bila kita mula mendekat kepada Allah, syaitan tak pernah duduk diam. Dan bila Ami mula istiqamah dengan sunnah, ujian pun datang seperti badai yang tak disangka. Suatu pagi, Ami terima panggilan. Suara di hujung talian tergetar. Encik Amir, isteri Encik terlibat dalam kemalangan. Dunia Ami berhenti. Telefon hampir terjatuh dari tangan. Dia berlari ke hospital. Jantung berdegup. Air mata tak henti. Di bilik kecemasan, dia nampak wajah isterinya. Tenang tapi penuh luka. Doktor datang dan dengan suara berat berkata, kami dah cuba yang terbaik Encik, tapi isteri Encik dah tiada. Ami terduduk. Dunia terasa gelap. Suara orang makin jauh, tapi dalam fikirannya terlintas wajah Nabi SAW saat baginda kehilangan Sayyidatina Khadijah, isteri yang paling dicintai. Baginda menangis, tapi baginda juga bersyukur kerana cinta yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Malam tu, Ami duduk sendirian di ruang tamu. Rumah sunyi. Baju arwah isterinya masih tergantung. Bau masakannya masih ada di dapur. Dia tunduk menatap sejadah. Air mata menipis. Dan dia berkata perlahan, Ya Allah, kalau ini jalan untuk kau dekatkan aku dengan sunnah Nabi-Mu, maka aku redha. Tapi kuatkan aku, Ya Allah. Kuatkan aku. Beberapa hari kemudian, Amir mula kembali ke masjid. Orang ramai datang menziarahi, beri kata semangat. Tapi yang paling Amir ingat ialah kata-kata seorang jemaah tua. Amir, Nabi SAW ajar kita, bila kehilangan sesuatu yang kita sayang, ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab semua milik Allah dan akan kembali padanya. Kata-kata itu melembutkan hati Amir. Dia mula faham. Sunnah bukan sekadar amalan yang menggembirakan, tapi juga pegangan yang menenangkan hati yang hancur.
Setiap malam selepas itu, Ami bangun untuk tahajud. Dalam setiap sujudnya, disebut nama isterinya. Bukan untuk meratap, tapi untuk berdoa semoga mereka dipertemukan di syurga. Kadang-kadang air mata mengalir tanpa henti. Tapi Ami tahu, itulah tangisan yang menghapus dosa. Tangisan yang Rasulullah sendiri pernah alami. Hari berganti minggu, Ami kembali bekerja. Tapi, kini dia bukan Ami yang dulu. Dalam setiap tindakan, ada kesabaran. Dalam setiap perkataan, ada lembutnya kasih. Bila orang marah, dia diam dan berzikir. Bila orang aniaya dia senyum dan berdoa. Kawan-kawan ni hairan. Kau ni pelik Ami. Orang fitnah kau boleh senyum. Orang ambil hak kau boleh sabar. Kenapa? Ami jawab perlahan. Sebab Rasulullah pernah sabar bila dibaling batu. Pernah dikhianati, tapi baginda tetap maafkan. Kalau aku ikut sunnahnya, aku kena cuba jadi sekuat itu. Dan dari situlah Ami mula benar-benar faham makna ikhlas. Ikhlas bukan bila orang tengok kita baik. Ikhlas ialah bila tiada siapa tengok pun, kita tetap buat kerana Allah. Dia teruskan amalannya walaupun sendirian. Dia tetap solat di masjid walaupun hujan lebat. Dia tetap bersedekah walaupun duitnya tinggal sedikit. Sebab dia tahu Nabi tak pernah berhenti berbuat baik walaupun dunia memandang sepi. Setiap kali dia rasa lemah, dia akan bayangkan wajah Rasulullah SAW. Lembut, tenang dan penuh kasih. Dan dia bisik dalam hati, Ya Rasulullah, aku rindu padamu. Tapi aku tahu jalan untuk ke syurga ialah dengan mengikut jejakmu. Ami mula sedar, ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Dan setiap air mata yang jatuh kerana Allah adalah tanda cinta yang paling tinggi. Bila dia tengok wajah anak-anaknya yang masih kecil, dia ajar mereka satu doa mudah. Ya Allah, jadikan kami umat yang mencintai Nabi Muhammad dan hidup dengan sunnahnya. Anak-anak itu mengikut. Suara mereka kecil, tapi doa itu besar. Dan di situ, Ami tahu, walaupun isterinya dah tiada, legasi cinta kepada sunnah tetap hidup dalam keluarganya. Hidup Ami makin stabil. Anak-anak makin besar, kerja pun dah cukup makan. Orang kampung hormat dan masjid makin hidup. Tapi, hidup yang tenang tak bermakna tiada ujian. Kadang-kadang, ujian paling besar datang dari dalam diri sendiri. Suatu malam, Ami balik dari masjid. Tiba-tiba, dia rasa dada ketat. Nafasnya pendek. Dia sangka cuma penat. Tapi makin lama makin sakit. Doktor sahkan Ami menghidap masalah jantung kronik. Encik Ami perlu berehat. Kalau terlalu banyak kerja, boleh tumbang. Ami diam. Dalam hati, ada getar halus. Takut, resah, tapi tak ditunjukkan. Dia senyum dan jawab perlahan. Kalau Allah nak beri sakit, pasti ada rahmat di sebaliknya.
Tapi malam-malam seterusnya, dia mula diuji dengan rasa lemah. Waktu dulu, dia boleh kiam setiap malam. Sekarang, nak bangun pun payah. Nafas tersekat-sekat, lutut menggigil. Kadang-kadang, dia duduk di tepi katil, pandang sejadah, tapi tak mampu berdiri. Air mata jatuh perlahan. Ya Allah, dulu aku kuat sujud kepadamu. Sekarang, aku hanya mampu duduk. Tapi kau tahu, hati aku tetap rindu bersujud. Hari demi hari, sakitnya makin berat. Anak-anak mula risau. Ayah, jangan pergi masjid. Rehatlah. Tapi Amir senyum. Kalau Nabi pun tetap solat berjemaah, walau lutut baginda sakit, ayah takkan berhenti selagi mampu. Namun, satu malam, dia benar-benar rebah di tengah jalan dalam perjalanan ke masjid. Orang kampung berlari bantu. Nafasnya tercungap, tapi dia masih sempat berbisik. Tolong, jangan tinggalkan solat berjemaah. Sejak hari itu, dia solat di rumah, duduk di atas kerusi kecil, menghadap kiblat. Dan dalam sakitnya, dia mula diuji dari arah lain, bisikan hati. Suatu malam, bila semua orang tidur, dia menangis dan berkata dalam hati, Ya Allah, kenapa aku rasa doa aku tak lagi kau dengar? Dia menangis lama. Dalam keheningan, dia rasa seolah-olah Allah jauh. Padahal dialah yang lemah. Bukan Tuhan yang pergi. Beberapa hari kemudian, Amir bermimpi. Dalam mimpinya, dia berada di padang luas. Dia nampak seorang lelaki berjubah putih berjalan ke arahnya. Wajahnya bercahaya, lembut, penuh kasih. Amir tahu siapa dia. Air matanya mengalir. Dia sujud dalam mimpi. Lelaki itu mendekat dan berkata, sakit itu bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan untuk kembali dengan hati yang lebih ikhlas. Bila Amir terjaga, dadanya terasa lapang. Dia senyum sambil berbisik, Ya Rasulullah, terima kasih kerana datang mengingatkan aku. Sejak hari itu, Amir ubah cara pandangnya terhadap sakit. Dia jadikan sakit itu ibadah. Bila dah ada sakit, dia berselawat. Bila tubuh lemah, dia berzikir. Bila nafas sempit, dia tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, ini tanda Allah masih bagi peluang aku hapus dosa kecil. Walau tak lagi mampu bekerja, Amir masih menasihati orang kampung dari beranda rumahnya. Sakit bukan tanda Allah benci, katanya. Kadang-kadang Allah bagi sakit sebab dia rindu dengan doa kita. Dan orang kampung mula datang bukan lagi kerana mahu bertanya hukum, tapi kerana mahu belajar sabar daripadanya. Malam terakhir sebelum dia benar-benar lemah, Amir pandang langit dan berbisik, Ya Allah, kalau ini detik akhirnya, aku reda. Cukuplah kau beri peluang aku mencintai Rasulmu dan mencontohi baginda walau hanya sedikit. Dia senyum, menutup mata, dan dalam hati, dia tahu ujian terakhir ini bukan untuk melemahkan,
tapi untuk menyucikan. Masa berlalu, tahun demi tahun, Amir kini bukan lagi pemuda yang mencari arah. Dia sudah jadi lelaki yang penuh ketenangan. Wajahnya lembut, senyumnya tenang, tutur katanya menyejukkan hati. Orang-orang kampung mula memanggil Ustaz Amir. Bukan sebab dia belajar agama tinggi-tinggi, tapi sebab akhlaknya mencerminkan ilmu yang dia amalkan. Masjid yang dulunya sepi, kini semakin hidup. Amir selalu jadi orang pertama sampai, menyapu, menyiapkan sejadah. Bila dia azan, suaranya lembut tapi meresap ke hati. Dan setiap kali selesai solat, dia akan duduk di saf hadapan, berzikir perlahan, seolah-olah sedang berbual dengan Allah, penuh cinta. Anak-anaknya mula sudah membesar. Mereka hafal doa tidur, doa makan, doa keluar rumah. Setiap kali ditanya, siapa contoh kamu? Mereka akan jawab, Rasulullah SAW, macam ayah selalu cerita. Dan bila dengar itu, Amir tersenyum, menahan air mata yang bertakung di hujung mata. Dalam hatinya dia bisik, Ya Allah, kalau ini hasil dari aku cuba ikut sunnah Rasulullah, maka aku bersyukur. Walau hanya sedikit amal yang mampu aku buat. Suatu hari, selepas solat subuh berjemaah, Amir duduk di serambi masjid. Angin pagi meniup lembut dan matahari baru terbit di ufuk timur. Seorang pemuda datang, duduk di sebelahnya. Wajahnya nampak letih, muram dan matanya merah. Ustaz Amir, katanya perlahan, saya rasa hidup saya kosong. Saya buat semua benda tapi hati saya tak tenang. Macam mana Ustaz boleh tenang macam ni? Amir pandang pemuda tu dan senyum. Dulu, saya pun macam kamu. Saya cari tenang dalam harta, dalam pujian, dalam cinta manusia. Sampailah saya kenal satu nama, Muhammad. Bila saya mula ikut jalannya, saya mula kenal siapa Tuhan saya. Dan dari situ, saya kenal siapa diri saya. Amir pegang bahu pemuda itu dan berkata, mulakan dengan yang kecil. Bangun subuh, senyum pada orang, jaga wudu, banyakkan selawat. Tak perlu terus jadi sempurna. Nabi pun dididik berperingkat. Yang penting, istiqomah. Pemuda itu tunduk. Air matanya mengalir. Terima kasih Ustaz. Amir senyum. Bukan saya anak muda, tapi sunnah Nabi kita yang menumbuhkan hati. Dan pagi itu, ketika matahari makin naik, Amir bangun perlahan. Berjalan meninggalkan masjid dengan langkah tenang. Dalam setiap langkahnya, bibirnya tak berhenti berselawat. Setiap kali angin bertiup, seolah membawa doa dari bibirnya ke langit. Malamnya, Amir kembali ke rumah. Dia duduk di ruang tamu, buka mushaf Al-Quran yang selalu menemaninya. Ayat yang dibaca malam itu, sesungguhnya pada diri Rasulullah, itu contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah
dan kedatangan hari akhirat. Ami pejam mata dan air matanya jatuh perlahan. Ya Allah, aku tak sempurna, tapi aku ingin berjalan di atas jejak kekasih-Mu. Dan malam itu, Ami tidur dengan senyum di wajahnya. Dalam mimpinya, dia nampak satu cahaya lembut. Dia nampak seseorang berpakaian putih, wajahnya bercahaya, berdiri jauh tapi tenang. Ami tak mampu mendekat, tapi dia dengan suara lembut berkata, "Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan sesiapa yang mencintaiku akan bersamaku di syurga." Air mata Ami mengalir dalam lena. Dan bila subuh datang, azan berkumandang. Azan berkumandang lembut dari surau kecil di hujung kampung. Kerana malam itu, Ami telah kembali kepada Tuhannya dengan tenang, meninggalkan dunia dalam sujud di atas sejadah yang basah dengan air mata cinta kepada Rasulullah SAW. Dan begitulah kisah seorang insan biasa yang menjadikan sunnah Rasulullah sebagai cahaya hidupnya. Dia tidak mati dalam kemegahan, tapi dia pergi dengan nama yang harum. Seorang lelaki yang hidup dengan kasih dan meninggal dengan senyuman seorang yang dirindui Nabi. Sahabat sekalian, dalam dunia hari ini, kita mungkin tak mampu jadi sehebat Rasulullah, tapi kita boleh cuba hidup sepertinya. Mulakan dengan perkara kecil, senyum, jujur, bantu orang, sabar, maafkan dan berakhlak lembut. Kerana setiap sunnah yang kita hidupkan akan menyalakan cahaya bukan hanya dalam hidup kita, tapi dalam hati orang di sekeliling kita. Dan siapa tahu, mungkin dengan itu kita juga akan dipanggil di akhirat sebagai umat yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih kepada saudari Nurdini Nazirah atas kisah yang sangat dekat dengan hati kita semua.